Alhamdulillah, Kembara Solo telah sampai ke kampung Pulau Gajah di Bengkalan Cepa, Kelantan. Ini masjidnya lah. Masjid ini dikelilingi sungai membentuk pulau. Seperti dijangka, masjid ini adalah masjid baru. Siap dibina pada tahun 2018. Menampilkan ciri-ciri khusus Nusantara, variasi bubung tumpang. 1, 2, 3. 3 tingkat. Konsepnya sama macam Masjid Kampung Laut dan Masjid Agung Demak. Jom kita tengok di persekitaran. Tempat duduk. Dia punya kepala pipe dia unik, macam kepala botol celak. Ada bangku juga. Unik, diperbuat daripada batang balak. Beduk. Subhanallah. Dari kayu balak sebatang. Dia naik dengan ada ukirannya, habis tu dengan kelarainya. Memang cantik. Subhanallah. Pintu masuk, main entrance. Pintu besar berukir. Habis tu dia punya kanan kiri tu yang ini adalah lampu sebenarnya. Malam cantik lagi lah. So ni adalah pintu masuk main entrance, penuh dengan ukiran berbagai motif timbul, termasuklah ukiran berayat. Memang cantik, diwarnai dengan warna emas. Pemegangnya juga berukir, diperbuat daripada logam rasanya, logam tembaga. Assalamualaikum. Ruang dalam masjid. Subhanallah, dari kayu sebatang, kayu balak sebatang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tiang utama, tiang sangga. Warisan masjid bumbung tumpang. Biasanya 4, tapi masjid ni ditampung oleh 5 tiang sangga. Lazimnya ia dikenali sebagai tiang saka guru. Kedudukannya dibina di bawah bumbung yang utama, diperbuat daripada kayu balak sebatang. Memang unik. Subhanallah. Tak pastilah ni daripada batu ke daripada kayu. Oh, daripada batu. Ukiran timbul kayu. Ini bahagian mihrab dipenuhi dengan ukiran timbul berbagai motif tradisional Melayu dari kayu jati. Kanan kiri memang nampak sungai. Memang tenang, damai. Tiang-tiang besar memang diperbuat daripada kayu balak solid. Ini pun sama juga ukiran. Penguat struktur binaan. Kelarai besar, subhanallah. Selak juga, selak pintu. Okey, ada ukiran Allah di kanan dan Muhammad di kiri. Di tengah-tengahnya ada ukiran motif bola bujang bentuk bunga. Di tepi masjid dia buat macam aliran air lah, menjadikan ruang persekitaran menjadi dingin dan nyaman. Masjid ini dikemaskan dengan cucur atap, ukiran cucur atap, tebuk tembus berupa zikir memenuhi keseluruhan hujung atap masjid. Alhamdulillah, cantiknya. Ikan apa tak pastilah. Real daripada sungai.
sekitar tepi masjid ada floating makam. Memang cantik. Tempatnya memang strategik. Ada bangku panjang juga diperbuat daripada solid kayu balak. Lapar ke? Nah. Gila makan. Lapar ya. Makan. Nah, makan. Dalam situ dah ada. Makan.